Q Haidar tu berlakon. Ui, tak bagus lah. Dulu masa mula-mula berlakon, teruk. Kenalan sendiri, dia kata ada casting lah, dia kata kan. Nanti datang kali dia ada casting. Besok datang Macam okey. Pergi casting. Besok tu pergi. Lepas tu malam tu balik. Malam tu balik lepak dengan dia. Masa tu dia dah dalam industri dah pun. So dia belakang tabir. So dia kata, engkau ni tak jadi pelakon pun. Oh yo. Ha, Kenalan ni? kenal. Okey. Kenal gila kan. Engkau tak jadi pelakon pun. Aku rasa baik kau pergi cek kerja lain. Alamak. Lepas tu dengan macam, okay lah, tak apa lah. Ya, macam tu kan. Ya. Okay lah, tak apa lah. Tapi dalam hati Tapi, cakap kan, one day kau mesti panggil aku lah. Setelah masuk industri beberapa tahun, director nak Kodi. Yang itu, yang tak nak. Yang tak nak tu. Masa tu dia dah jadi production manager. Okey. Jadi kita nak offer ni. Cakap, oh ya. Yeah. Apakah anda kata ketika itu? Tak kata apa, senyap. Kau sendiri fikir lah. Sebab rezeki orang bukan kat tangan kau pun. Kan? Dan positifnya adalah apa tahu macam, kau dipikir macam, mungkin pasal kau cakap pun aku kerja keras juga. Betul. So, fikir Double up lah. kan? So tak apa. Faham. Sampai sekarang tak ada terima. Wow. Dengan kereknya, kau pernah kutuk cikgu aku pun ni kan. Q Haidar tu berlakon. Ui, tak bagus lah. Dulu masa mula-mula berlakon, teruk. Dia cakap macam tu. Aku cakap, kau ni apa lah? Dia power sangat ke pasal lakonan ni? Tak. Apa hal lah dia? Dia tak tahu pasal acting pun. Kalau cerita sekarang ni, kalau nak cakap dengan dia pasal acting, dia tak tahu pun. Dia hanya tahu belakang tabir saja. Okey. Sekarang ni apa yang Kodi boleh fikir sekarang ni adalah orang yang bash aku, orang yang tak suka kat aku, orang yang cakap belakang-belakang pasal aku ni. Aku doakan yang korang ni happy sentiasa, korang dimurahkan rezeki, hidup korang best je sampai korang tak boleh fikir orang lain punya buruk. Tapi benda tu sampai hari ni. Sampai kali ni lah kan. Dia punya sakit tu, dia punya luka Yeah. kan. Somehow itulah kita dalam hidup ni jaga-jagalah. That's why orang kata lidah ni lagi tajam daripada pistol. Betul. Kan kita rasa apa yang kita cakap ni kononnya ya macam nak apa ni? Nak menyedarkan, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita dah menyakitkan.